Assalamualaikum geng. Okey, hari ni aku nak repair ataupun nak betulkan satu benda dalam kereta Beza aku ni. Okey, so jom kita tengok. Okey, aku punya cigarette lighter soket ni, cigarette soket ni tak boleh guna. Bila kita cucuk je benda ni untuk charge, tak hidup lah. Okey, senang cerita tak hidup. So bila aku cucuk kat situ, aku on je. Okey, dia tak menyala. Dia kosong je. Korang tengok sekarang ni aku charge telefon macam mana. Pakai USB dekat radio ni. Masalah dia bukan tak boleh guna, boleh guna. Masalah dia bila guna kat sini, bila dia terhentak, telefon akan selalu padam-padam. Okay, dia akan padam dan channel radio pun akan berubah. So hari ni kita nak tukar. Kita nak betulkan benda ni. Mana ni tak zoom. Okay, kita nak betulkan benda ni. Senang je, simple je. Okay, jom kita tengok. Ok geng, benda pertama korang kena buat, korang kena buka laci ni dulu. Ok, dan keluarkan dia. Keluarkan senang je. Kau tolak je ke tepi ni. Tolak je tepi ni. Dah boleh tarik. Sekejap Ok. Ok, tarik. So, dia dah keluar lah. Ok, fuse untuk soket ni, cigarette soket ni, dia ada kat sini. Nampak tak? Banyak-banyak Okay, so dia ada kat sini lah. Korang kena tengok lah mana satu. Okay, diagram dia ada kat sini, dekat box ni, dekat drawer ni lah. Okay, so korang tengok kat sini, dia ada tulis 15A soket. So korang kena cabut yang ni lah, dekat sini. Okay. Okay, untuk cabut benda ni, untuk kena pasti fuse mana yang rosak, korang sebenarnya kena ada test light. Okay, korang boleh check lah, mana fuse yang terbakar. Okay, mana fuse yang terbakar ataupun yang putus, korang boleh check lah pakai test light tu. Tapi untuk memudahkan korang, okay, aku bagi tahu siap-siap lah. Korang tengok kat sini, yang nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okay, nombor 5 daripada bawah ni, dia ada tulis 15. Okay, korang cabut yang ni. Untuk gantikan dia, kau nampak tak yang tengah ni? Yang tengah ni, yang melintang ni, yang menegak ni, dia ada 5, 10, 15. Ok, yang ni untuk spare lah, untuk gantikan yang ni. Korang cabut je yang 15 ni. Untuk cabutkan benda ni, korang kena cabutkan, kena guna ni lah, sepit dia yang dia bagi ni. Ok, ni penyepit dia. Ok, aku buat video ni ringkas je, sebab tengah panas. Ok, tengah hari buta ni, tengah hari rembang. Ok, korang cabut je benda ni, 15 ni. Ok, korang tarik je, simple je. Tarik yang ni. Ok, letak dulu. Dan korang tarik yang 15 ni, yang warna biru ni. Ok, mana dah. Ok, tarik yang ni. Ok, jom kita tunggu, kita tengok yang mana. Tengok dulu perbezaan dia, putus ataupun tak putus. Ok, aku dah cabut tadi. Dan ni adalah perbezaan dia lah. Yang atas ni, kau boleh nampak ada besi yang tengah tu tak bersambung. Maknanya dia dah putus lah. Ok, ini yang menyebabkan kau punya cigarette lighter tu, cigarette socket tu tak function. So ni yang bawah, yang gantikan dia, elok bersambung. Tengok bentuk macam tu kan, elok bersambung. Yang ni tak bersambung. Ok, so nak pasang balik senang je, macam biasa. Macam tadi, korang just sepitkan benda ni. Ok, sepitkan dan masukkan balik. Ok, jom. Ok, korang dah sepit, korang slot je benda ni masuk. Ok, ok, dah masuk. Korang tekan-tekan lah sikit, bagi dia ketat. Ok, dah macam tu. Ni korang simpan balik lah, just in case korang nak guna nanti benda ni ada lagi. Kan korang buang merata, nanti tak ada, susah pula. Ok, yang kosong ni korang belilah Shopee ke mana-mana workshop kan, ada jual dalam RM1 macam tu je satu. RM1.80 macam gitu je ada satu kan. Korang nak beli banyak pun tak ada masalah, kau order dekat Shopee sama je. So jom kita test. Bapak weh, panas. Jantung. Ok, so jom kita test dulu function tak function. Ok, kalau tadi
benda ni memang tak menyala. Okay, so kita on button dulu. Okay, so tada, dah function geng. So korang boleh cabutkan ni dan sambungkan balik untuk charge phone. Alright, simple je geng. Ni korang tak payah nak hantar kedai, nanti diorang check beratus korang kena. Ataupun paling common 560 tak lari lah, upah dia orang check dan tukar benda ni. Okay, so benda simple, boleh buat sendiri kat rumah. Korang boleh buat sendiri. Dan modal pun berpeluh je lah tengah hari kembang ni. Okay, okay geng, tu simple je. Okay, semoga bermanfaat. Aku dah malas nak lama-lama, panas gila. Tengah hari pukul 11:30 dah macam tengah hari pukul 12. Peluh. Okey lah, jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.